Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan membincangkan satu soalan yang bagi saya sangat-sangat menarik yang dikemukakan oleh salah seorang daripada pengikut kita, iaitu Miss S. Saya pun tak kenal sangat para penonton semua, tetapi kita dapat soalan ni daripada Telegram channel kita. Baik, soalannya berbunyi begini: Ustaz, betul ke kita kalau baca Quran tak boleh suka-suka berhenti mana-mana? Contohnya kalau nafas pendek, macam mana? Para penonton semua, ini soalan yang selalu orang tanya. Sebabnya masalah yang dihadapi oleh Miss S kita ni hampir semua orang hadapi perkara sama, iaitu nafas pendek. So bila kita nafas kita pendek, contohnya kita baca ayat Quran, tiba-tiba wakaf dia dekat sini, sampai dekat sini nafas dia kita dah hilang. So boleh tak kita nak berhenti mana-mana? Baik, para penonton semua, persoalan nak berhenti mana-mana ini sebenarnya tak boleh. Itu cerita dia. Sebabnya Al-Quran ni dia ada tata cara dia tersendiri. Dia tak boleh nak berhenti mana-mana ikut suka-suka kita. Dia sama macam kita bawa kereta. Kita bawa kereta dekat highway, para penonton semua, kita tak boleh nak berhenti mana-mana. Kalau tidak nanti kita kena saman, kita kena marah dengan orang lain dan sebagainya. Tetapi jika kita berada dalam keadaan darurat, maksud saya darurat tu bukan gempa bumi atau sebagainya, tak. Tapi maksud darurat tu adalah nafas kita dah nak habis. Kalau nafas nak habis, contohnya kita bawa kereta, tuan-tuan dan puan-puan, sedang bawa-bawa tiba tayar pancit, mahu terpaksa berhenti, kita tak boleh nak teruskan, dah buat kereta dah jadi rosak. So sama analoginya kita gunakan masa kita baca Quran. Kalau nafas kita dah pendek, dah nak habis, kita dah tak boleh nak baca, kita terpaksa berhenti. Cuma ulama ada ajar kita, kalau kita terpaksa berhenti dalam keadaan emergency seperti itu, ada beberapa teknik. Tekniknya adalah, first kita berhenti dekat mana tempat yang kita dah habis nafas tu, dan pastikan perkataan hujungnya itu kita matikan. Contohnya seperti mana ya? Seperti siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Kita dah habis nafas. Cadang nak sampai waladhdallin, tapi sampai maghdub muka dah pucat dah tuan-tuan dan puan semua. So kita berhenti ghairil maghdub, matikan perkataan hujung. Dia tak boleh lah kalau kita berhenti ghairil maghdubi, tak boleh. Itu salah dalam hukum tajwid dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, ulama mengatakan bila kita nak menyambung kembali bacaan, sepatutnya kita perlu menyambung bacaan kita dalam keadaan makna dia tidak terganggu. Tapi apa nak buat para penonton semua, kita ni bukan orang Arab, kita ni orang Ajam. Orang Ajam maksudnya kita tak faham pun maksud ayat yang kita baca. Dan ada satu teknik yang mudah. Kalau kita berhenti pada mana-mana perkataan yang kita tak cukup nafas tadi tu, ini cara yang paling mudah. Kita ulangi semula bacaan pada satu perkataan sebelum perkataan yang kita berhenti. Contohnya seperti yang saya bawakan tadi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, kita berhenti pada maghdub. Jadi bila kita nak start balik enjin, kita ambil satu perkataan sebelum, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Begitulah seterusnya. Teknik yang saya kongsikan ini bukan absolute teknik. Maksudnya ialah dia bukan teknik yang paling tepat. Cuma kita kata inilah teknik yang terbaik untuk orang ajam seperti kita, iaitu orang yang kurang memahami bahasa Arab. Dan saya berharap tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada perkongsian kita ini. Kita bertemu lagi dalam siri-siri soalan seterusnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.